Baik, sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Ayat yang faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'i fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Beza cerita Nabi Musa ni cerita yang ke-6. Tulis hadhihi al-qissatu as-sadisah. Ini dia panggil cerita yang ke-6 dah. Cerita yang ke-6 dalam siri cerita hikayat kisah-kisah Nabi dalam surah Al-A'raf. Nabi Musa, zukira ismu Musa fil Quran. Tanda ni top, Nabi Musa ni paling banyak disebut nama Nabi Musa dalam Quran lebih daripada mi'ah wa thalathina marratan, 130 kali. Tengok, baca 4-5 muka jumpa Musa pula. Walahu qisasun kathiratun musiratun wa ajibatun. Musa ni detail cerita dia daripada dia nak lahir, dilahirkan sampai dia besar, dia tanpa kibti, pergi kahwin di Madian, balik semula jumpa Fir'aun. Fir'aun mati, dia jumpa pula dengan puak Samiri pula, jumpa dengan Korun pula. Oi, panjang cerita. Semalam anda sebut nama di antara kitab yang terbaik yang anda baca, kitab Qasasul Quran Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, cerita terbaik sebab dia kumpul ayat-ayat jadi satu peluk cerita yang lengkap tentang Nabi Allah Musa AS. Baik, cuba perhati tengok 5 kisah yang lepas. Allah Ta'ala cerita kedatangan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Lut, Shu'aib. Semua cerita mereka datang, mereka berdakwah, mereka berlawan dengan kaum dia, baru binasa. Dalam ayat Musa berbeza. Fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wak mari hukum dulu. Bila Firaun tu zalim, mereka binasa. Apa hikmah? Kenapa peluk cerita Nabi Musa ni Firaun binasa dulu, baru mari detail jumpa dengan ahli sihir. Menarik. Dia kata hikmah dia antakuna muttasilah bima yunasibuha minal ibrati minal qasas allati qablaha. Maknanya 5 dah cerita Nabi-Nabi dulu semuanya binasa, mari cerita Musa ni binasa Fir'aun. Biar cerita tu sambung binasa-binasa. Tengok dia nak menyatakan bahawa mana-mana orang yang menentang dakwah Nabi, besar mana dia, hebat mana dia, kerajaan dia segagah mana, seperti Fir'aun ke siapa, tetap akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana cerita ni kepada Nabi SAW, maka Nabi jangan bimbang. Abu Jahal, Abu Lahab, segala Pak Abu akan binasa sebagaimana binasanya Fir'aun. Sabar. Ini dia panggil satu cerita. Baik. Yang kedua, Nabi Musa AS bila dia jumpa Fir'aun, dia tak tunjuk bagai pelik. Dalam bahasa budak-budak ni dia panggil hero tak gaduh. Mana hero tak gopoh, tenang. Cuma dia mari nyatakan hasrat dia, nyatakan tugas dia, kenapa dia datang jumpa Fir'aun. Inni rasul min rabbil alamin. Fir'aun, aku mari ni bukan sebagai anak angkat ni, aku ni utusan Allah Azza wa Jalla. Kalau mau nak dengar cerita, aku buka cerita. Kalau kamu tak dengar cerita, aku nak nyatakan apa yang aku nak nyatakan. Ingat, biasanya siapa-siapa atas dunia pun kalau dia dengar benda pelik, dia akan minta bukti. Betul ke awak ni? Yalah, Rasul bilang betul. Itu dia panggil bijak Nabi Musa. Kerana Nabi Musa mari bersilap dulu.
Fir'aun, kita dah besar. Dulu anak-anak angkat, lah ni dah tunjuk buka. Bila habis bahagian ni, tak ada lah benda, nak tunjuk apa lagi? Sabar, jangan tunjuk benda pelik kita ada. Pergi cerita kita. Sebab tu Nabi Musa dia mula dengan dakwah. Bila Fir'aun minta, baru dia tunjuk. Kita ni kalau kita ada bagai-bagai hak pelik-pelik, jangan tunjuk dulu. Kata orang jangan duduk menyohu awal, nya kadah keting dia mau rubah menunggu tak bangun. Ni mari duduk dia pandai selak kepada orang. Sekali orang kadah kaki tak bangun, jangan tunjuk, buat tak reti. Bila orang nampak orang nak kacau kita, baru kita buka langkah, kata orang. Nabi Musa dia tenang, dia mari tunjuk cerita hak dia mari kenapa. Lepas pada tu bukti-bukti, lepas pada tu kita buat kira. Dua, faedah yang ketiga, kenapa Musa guna usbub? Dia tak kata inni rasulun minallah, aku ni utusan dari Allah. Dah. Musa kata inni rasulun mir rabbil alamin, aku ni utusan daripada Tuhan pemilik alam. Apa sebab? Tengok ni, sebab pemilihan kata-kata. Kenapa Nabi Musa AS dia tak kata dia rasul daripada Allah, dia kata dia rasul daripada Tuhan pemilik alam. Lish? Ada beberapa sebab. Iddatul lataif. Sebab yang pertama, oleh kerana dia ni mari daripada rasul, utusan daripada pemilik alam ini, hai Fir'aun termasuk dalam alam ini, mu kena terima lah, jangan duk kerah kepala. Macam kita ni tak, kalau pegawai-pegawai mari tu, dia tunjuk kad kuasa, saya ni mari daripada pegawai sekian-sekian, kena bagi kerjasama, kena dengar kita. Jadi Musa bagi tahu, aku ni utusan daripada pemilik alam ini. Macam mana kamu mau lawan pula? Satu. Sebab yang kedua, al-ibtal li'tiqadi Fir'aun, nak membatalkan dakwaan Fir'aun, kono-kononnya dialah Tuhan Sin. Fir'aun bila dia kumpul semua masyarakat, dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Puak-puak Mesir bodoh ni habis pakat sujud dia. Nak dengar cerita Israeliat? Kata saya, Israeliat ni lah tak ngatur. Sedap. Katanya ni cerita Israeliat ni, kalau tak tulis pun tak apa. Fir'aun dia sedap cerita Israeliat ni. Tak cerita kita segera nak cerita. Fir'aun bawa kaca fumiha wa adasa kaca full ni 40 hari dia beri makan ke buat Bani Israel ni, buat Mesir ni, makan makan kaca full 40 hari. Jadi bodoh, jadi beku pemikiran dia, tepu tak boleh mikir. Tengok dak baju orang Mesir, luah ke dia punya lengan baju tu, luah dia. Oh Allah, kau ni masuk dalam tiak ni baju pasal dia lo ni luah lagi baju Mesir. Jadi waktu dia orang ramai ni lepas makan kacepu 40 hari ni, kum tu mana lengan baju, ni mana lengan baju, dia pergi lengan baju dia, ana rabbukum, aku ni tuan lengan baju ni. Tapi moga hak makan kacepu 40 hari ni bodoh dah, sujudlah kau dia. Jadi dia kata, bila jadi itulah dia ngaku Tuhan ya. Tulis. Ini riwayat Israiliyah, wallahu a'lam. Yang pentingnya, sahihnya, Allah kata, Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi sebab itulah bila mari Nabi Musa kata, da ana rasuli rabbil alamin, aku ni utusan daripada pemilik alam Tuhan, bukan mung. Pula itu dua. Sebab yang ketiga, kenapa dia guna Rabb ni maknanya Tuhan yang mendidik, yang mentadbir, yang menyusun atur amal. Jadi Rabb, itu dia panggil Rabbi. Maknanya aku mari ni bukan mari daripada hak biasa-biasa.
ia hantar aku mari ni daripada Allah yang menyusun atur dunia ini. Bukan main-main. Jangan duk cerita pelik-pelik. Jadi maka sebab itulah Tuhan Nabi Musa kata jitukum bibayyinatin mir rabbikum. Dalam ayat lain kata jitukum bibayyinatin mir rabbikum, aku mau mari keterangan daripada Tuhan kamu. Dia tak tengok dalam ayat ni Nabi Musa tak guna perkataan Allah, dia guna Rabb. Sebab nak lawan, nak batalkan kepahaman Firaun kono-kono dia tu Rabb. Baiklah. Yang keempat, tak boleh panjanglah cerita tak habis. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Jadi Nabi Allah Taala beri dua ya mukjizat Nabi Musa. Yang pertama tongkat tu kecil. Sebab waktu Nabi Musa munajat dengan Allah Taala, Tuhan tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, gapo dia tanya kanan dia? Tanya kanan dia tu tongkat hak Musa buat halau kambing. Kecil Kalau hak ala gajah farah. Jadi tongkat tu kecil. Tapi magic dia panggil magic, mukjizat. Kalau kata magic kan jumpa macam ahli sihir dalam TV tu, dah mukjizat kita guna, tak usah guna magic. Jadi mukjizat dia nya dua dua perkara ni, tongkat dengan tangan dia. Jadi Allah Taala sebut baydha' lin nazirin, cerah kepada semua hak ada dalam Firaun tu nampak berlaku cahaya. Tidak kata tunjuk muka Firaun yang muka dah, semua orang nampak cahaya. Cahaya tu besar, tidak cahaya kecil. Ini dipanggil mukjizat. Allahu akbar. Ini mukjizat kita kena ada. Kita ni tak ada mukjizat. Lain daripada Nabi, orang tak panggil mukjizat, orang panggil karamat. Karamat. Macam mana kita nak dapat karamat? Tak boleh buat karamat ni. Orang duk mengaku dia keramat lah, gotong ni tu mengaku lah tu. Nak suruh orang tak asuk dia buat benda pelik. Mungkin dia main sihir setengah tu. Ya, untuk bomo ni nak suruh ahli jadah sesak ni dia main sihir. Biar orang tak asuk dia pelik. Cuma bagi pendakwah dia kena ada juga benda-benda yang pelik. Supaya orang tertarik minat dia. Minat nak ngaji dengan dia. Bukan belik orang panggil main saya dah. Ada setengah pendakwah kepelikan dia boleh irtijali, dia boleh baca qasidah, boleh baca sajak, boleh baca ni secara irtijali. Dia boleh cakap tu dengan bahasa sajak, boleh. Kita ni kena hafal buih mulut-mulut nak boleh ngapa sajak. Dia main-main gitu ya. Itu dia panggil quwwatul bayan, kekuatan cakapan. Macam Nabi Syuaib alaihissalam dia panggil khutabaul anbiya, pemidato di kalangan para nabi. Itu mukjizat dia. Ini penting. Mana orang nak cakap, orang nak apa ni, nak suruh dapat perhatian dakwah, dia kena ada juga cakapan yang hebat-hebat. Tapi jangan duduk saja pelik-pelik sampai orang tak faham tu. Nah, akhir sekali jadi komen yang orang ketimbang lah apa benda. Jadi tak tahu apa. Kita cakap orang bercakap lah. Jangan duduk pelik-pelik. Jadi men yang budak-budak pula. Jadi bahasa tu kena ada. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, qalu arjih wa akharu asad bin Ammar sini ya'tuka bi kulli sahirin alim. Biar kita lepas dulu Musa balik, ambil temu janji pada tarikh sekian, kita kumpulkan alim sihir. Ini kata di ahli sejarah kata yadullu ala anna as-sahrah kanu kathirina fi dzalika zaman, menunjukkan beramainya ahli sihir pada masa itu. Tapi yang diambil berlawan dengan Musa bukan semua, sebahagian ketua-ketua besar ahli sihir diambil. Kata semua sekali hak dapat kumpul, dapat didaftarkan ahli sihir zaman Firaun ni dalam kitab Safwatul Tafasir. Ana duk nama kitab ni pasal nak suruh ingat, nak cari mana sumber. Dia kata 15,000 ahli sihir. Wallahu a'lam. 15,000 ahli sihir. Maka kata di para ulama, setiap nabi itu Allah Taala beri mukjizat kepada dia
mengikut zaman dia, mengikut zaman dia. Zaman Nabi SAW, orang apa ni, suka syair, dia petandi syair lah, qasidah lah, dia hok mana benar dia gantung di kelambu Kaabah. Maka Nabi bawa lagi Al-Quran. Bila ketua-ketua Quraisy, pakar-pakar bahasa, sastrawan negara mari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sihir lagu ni, sihir lain, syair lain, ni cakapan lain. Jadi orang-orang pakar ni, hok tahu menilai, hok tak pakar ni kak, coba ya bagi dia, dia tak tahu apa. Dia ahli pakar, dia panggil penting. Nabi Isa AS, oleh kerana orang gila kata Isa anak Tuhan, Tuhan beri mukjizat dia, Mesih tangan dia tu magic. Orang buta dia sapu celek, orang sakit bala, sakit sopok dia pergi gosok jadi comel mula. Oh tak payah buka spa kan apa lah ni, orang nak comel kan jangok ni spa. Jadi zaman Nabi Musa, Nabi Isa sekali spa banyak kan. Tak, Nabi Musa kisah dia sereng sapu. Comel dah. Nabi Musa zaman tu orang gila sihir. Wow, mari tokak pula. Jadi itulah. Patutlah kata Nabi SAW, setiap Nabi tu dia ada mukjizat. Dia ada mukjizat yang kebiasaannya orang-orang yang cerdik akan beriman dengan dia, sebab mukjizat dia tu pelik. Wallahu a'lam.